Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. Wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il ala ila yaumiddin wa ba'du. Yang dimuliakan Datuk Mat kita moderator Prof. Osman Tuan Rumah, rakan-rakan kita, saya bersyukur kepada Allah kerana dapat bersama-sama pada malam ini untuk berkongsi beberapa maklumat berkenaan dengan akidah Wahabiyah, walaupun secara tidak detail. Saya akan baca mukadimah dulu. Jadi nota ini akan membicarakan beberapa perkara pokok berkenaan dengan ajaran Muhammad Abdul Wahab, khususnya yang menyentuh konsep tauhid dan syahadah, serta implikasi-implikasi daripada ajaran demikian, dengan menjemput juga sedikit fakta sejarah. Dalam huraian ringkas ini juga akan disebut soal mengikut mazhab dan amalan-amalan yang dikirakan bid'ah dan sesat. Fakta-fakta yang dibicarakan diambil daripada rujukan primary dan teks-teks muktabar. Kemudian implikasi pendidikan ini akan diperhatikan berdasarkan kepada pendekatan itu, contoh-contoh sejarah dan kemungkinan-kemungkinan yang boleh timbul akibat pengembangan pendekatan itu. Dan tentang Abdul Wahab saya tak baca. Saya baca bahagian D. Dalam zaman Sultan Salim ketiga, antara fitnah-fitnah yang muncul ialah fitnah Wahabiyah yang bermula dengan gerakan Muhammad bin Abdul Wahab di Hijaz yang mengambil Al-Haramain dari pemerintahan Utsmaniyah dan menghalang orang menunaikan haji dari Syam dan Mesir antara lain. Dan dalam beberapa waktu sampai orang lapar terpaksa makan anjing. Ada disebut dalam sejarah. Satu lagi muka berikutnya, dalam kitab berkenaan dengan ulama-ulama mazhab Hanbali karangan Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Hanbali, mufti Hanbali di Mekah itu waktu itu, As-Suhub Al-Wabilah, disebut bahawa Abdul Wahab bin Sulaiman An-Najdi, bapa dia, adalah bapa kepada Muhammad, penggerak dakwah, sahib ad-dakwah yang tersebar keburukannya di bumi. Intashara syararuha fil afaq. Jadi itu komen mufti itu tentang Muhammad Abdul Wahab. Tetapi ada kelainan antara mereka berdua, bapa dengan anak. Bagaimanapun Muhammad tidak menzahirkan dakwahnya melainkan selepas mati bapanya itu. Dan diberitahu kepada saya, kata pengarang Suhub Wabilah, oleh orang-orang semasa dengan Muhammad bin Wahab, bahawa bapanya marah dengan anaknya itu kerana dia tidak reda untuk menggunakan masanya menekuni ilmu fiqh atau kepahaman sebagaimana mereka yang terdahulu. Dia tak nak ikut jalan ulama yang dulu. Demikian pula anaknya Sulaiman, saudara kepada Muhammad bin Abdul Wahab, tidak bersetuju dengan, jadi pak dia pun tak bersetuju, adik-beradik dia pun tak setuju. Dan adik-beradik dia Sulaiman tu ada mengang kitabnya. Kitabnya ada dengan saya lah. Asalnya cetak Mesir. Menyanggahnya dengan menggunakan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis. Dan Muhammad Abdul Wahab tidak memandang kepada pendapat ulama yang dulu atau kemudian
siapa juga orangnya selain daripada Syekh Taqiyuddin Ibn Taymiyah dan murid Ibn Qayyim. Beliau memandang pendapat kedua orang itu sebagai nas yang tidak diterima takwil. Jadi dia pegang betul pada Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim, tapi ada juga yang dia tak ikut, ya. Misalnya dalam soal amalan kita orang hidup boleh sampai kepada orang yang mati, Ibn Taymiyah sebut tu dalam fatwa dia, tapi Wahab dan orang yang mengikut dia kata tak sampai, bermati-mati tak sampai, dia rela berkelahi, ya. Tak sampai. Ibn Taymiyah kata sampai. Disebut oleh Muhammad Abu Zahra. Saya sengaja sebut Muhammad Abu Zahra, Allah yarhamuh, kerana dia saya nampak antara ulama yang abad 20 yang mu'tadil, very balanced, dihormati. Berlaku peperangan antara golongan Wahabiyah dan Syarif Makkah, Syarif Walid ibn Busaid, yang dilantik oleh Sultan Turki untuk mewakilinya mentadbir dan memerintah Hijaz. Maknanya dia wakil ulil amri. Ulil amri orang Islam waktu itu ialah Sultan di Turki. Jadi dia lawan. Kita akan tahu pasal apa dia lawan. Pasal dia anggap tidak Islam lagi. Sampai salam yang dia beri kepada puak Turki pun sama dengan salam yang Nabi Musa AS beri pada Fir'aun. Assalamu ala man ittaba'al huda. Yang setengah orang Islam pun ada amal salam macam tu sesama mereka sekarang. Jadi Mak Abdul Wahab dan puak dia guna untuk orang Turki. Sebelum itu pihak Wahabi mula membina kekuasaan dan pengaruh di kalangan orang Arab dalam kawasan mereka. Mereka membunuh muslimin dalam proses itu, menghalalkan mengambil darah, mengambil harta mereka dan menangkap para wanita mereka. Ini bermula dengan ajaran Muhammad Al-Wahab yang berasal dari Banu Tamim. Kebetulan Banu Tamim itu zaman klasik Khawarij, berkebetulan. Kemudian dalam tarikh Najdin yang saya tak lihat sendiri, itu catatan sejarah oleh kumpulan itu sendiri, dikira macam punca rasmi, tersebut bahawa golongan Wahabiyah menentang kerajaan Uthmaniyah kerana dianggap kerajaan itu syirik dan kafir kerana mengamalkan tawassul dan berdoa di kubur orang-orang mati. Kenyataan tentangnya seperti berikut, iaitu selepas menyebut bahawa manusia zaman kita bukan saja menyembah malaikat dan Isa, tetapi menyembah manusia, ya. Jadi yad'u unasan, jadi menyeru manusia itu, maksud dia menyeru dakwah, menyeru ibadat. Jadi ini ayat daripada kitab Tarikh Najdin, ya. Faqad i'tabara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ammatal muslimina kuffaran wa musyrikina wa murtaddina ka ahli al-jahiliyyati al-ula aw adall minha, wa qala inna aktsara al-khalqi qad la'iba bihim asy-syaitan wa zayyana lahum asy-syirka billah wa akhrajahu fi qalib hubbi salihin wa ta'zimi wa innal musyrikina fi zamanina adall min al-kuffar alladhina fi zamani Rasulillah fala yakhfa 'alaikum ma mala'a al-ardha min asy-syirk al-akbar ibadatul asnam. Syekh Muhammad Abdul Wahhab sesungguhnya menganggap bahawa umum muslimin adalah kafir, musyrik dan murtad seperti ahli jahiliyah zaman awal, atau lebih sesat lagi daripada itu. Itu daripada teks tu datang. Kata beliau, sesungguhnya kebanyakan manusia dipermain-mainkan oleh syaitan, dan syaitan menampakkan cantik kepada mereka perbuatan syirik mereka terhadap Allah, dan ia menjadikan keluar daripada mereka kasih kepada orang yang soleh, membesar-besarkan mereka. Sesungguhnya orang-orang muslimin yang menjadi musyrikin zaman kita lebih sesat lagi daripada orang kafir zaman Rasulullah. Maka tidak seselindung lagi daripada anda bahawa syirik terbesar memenuhi muka bumi, iaitu menyembah berhala. Jadi dia panggil orang Islam sebagai penyembah berhala. Ada seorang kawan saya
yang memberi kuliah. Kemudian pelajar yang saya kenal bertanya, bagaimana dengan tawassul tu? Macam semua buat lah. Exactly yang diajar oleh Muhammad Al-Wahhab disebut oleh pensyarah. Dan saya kenal kedua-duanya. Yang memberi kuliah tu pun saya kenal, yang beritahu pada saya dia dengar tu pun saya kenal. Jadi tidak tuduh-tuduh sebenarnya rupanya benda ni. Kemudian saya kata, kalau itu dikaitkan dengan hadis yang menyebut manusia akhirnya menyembah berhala pada zaman kemudian, ada memang hadis akhirnya dia kata ada orang menyembah berhala di kalangan orang Islam ni, syirik, maka itu bukan berlaku atas mereka yang beriman, tetapi atas mereka yang masih ada selepas daripada mati semua orang yang beriman, kerana angin halus seperti sutera. Selepas itu yang tinggal adalah makhluk yang paling buruk. Mereka itulah yang menyembah berhala, bukan orang soleh yang melawat kubur awliya dan meminta keberkatan daripada mereka atau bertawassul dengan mereka. Ini ada dalam hadis Sahih Bukhari berkenaan dengan matinya sekalian mereka yang beriman dengan angin yang halus seperti sutera. Ada dalam nota 7 ya. Hadis tu lah. Jadi hadis tu kali dia terpusing komputer tu. Dia kita Arab tu kita kena tekan kanan, hitam kan. Tekan kanan baru dia align betul. Jadi innallaha yab'atsu, ayatnya mula dengan ayat kiri, innallaha yab'atsu rihan alyan minal hariri minal yamani. Kalau kata Arab kan dia terubah kan komputer tu. Ya. Fala tad'u ahadan man fi qalbihi mithqal habbah min imanin illa qabadathu. Itu dia. Artinya sungguhnya Allah akan membangkitkan angin dari Yaman yang lebih lembut daripada sutera, maka semua akan mati kerana angin itu, dan tidak meninggalkan seseorang pun yang ada dalam kalbunya iman sebesar biji sawi, melainkan dimatikannya orang itu. Kemudian huraian ada dalam Syarah Muslim Imam Nawawi jilid 2 132. Manusia yang ada seperti ini yang menyembah berhala itu bukan sebagaimana tafsir oleh golongan Wahabi, tapi sebagaimana yang saya sebut dalam artikel, dia tidak taat kepada kaedah epistemologi mainstream. Dia tafsir sendiri. Kalau dia taat kepada ilmu hadis dan metod menafsir hadis, ulama sunni yang mutabat, dia tak buat penafsiran tu, tapi dia buat penafsiran tu. Inilah yang saya maksudkan, minta maaf lah kalau sakit telinga dengan intellectual and spiritual barbarism yang berkembang. Dan saya tidak tarik balik kata ini sebenarnya. I seriously mean it. Jadi dalam hubungan dengan kerajaan Osmaniyah, bila wakil kerajaan Osmaniyah hendak meminta perjanjian perdamaian Al-Hudnah wa Sulh, maka dijawab dalam surat pada rombongan itu seperti berikut. Ini dalam Tarikh Najdin. Cetak bacalah. Saya terjemah. Ada dalam surat berkenaan itu, ada pun berdamai dan memberi laluan kepada yang bukan Islam. Dia panggil ghairul Islam kepada orang Turki dah. Tak ada rahmah dalam kelompok ini rupanya. Tak ada. Sampai seluruh orang tu dikata macam tu. Itu perkara tidak mungkin dengan daya dan upaya Allah. Dan anda faham bahawa ini suatu perkara yang anda minta dari kami kali demi kali, dan anda memberi jizyah atas diri anda semua tiap-tiap tahun 30,000 mithqal emas, walhal kami tidak menerima daripada kamu, dan kami tidak memberi jawapan kepada kamu dengan perdamaian. Sesungguhnya kalau anda menerima Islam, itu baik bagi kamu, dan itu yang kami tuntut. Islam mana Islam yang diajar tu lah. Walau orang Turki itu Muslim dah, ulama besar ada, teks fiqh ada,
teks tasawuf, ada sejarah, ada macam-macam. Tapi dia tak terima kerana ada tawasul, ada nawak kubur. Habis disapunya. Mazhab Hanafi dalam kerajaan Osmaniyah ni. Dan kami tidak memberi jawapan kepada kamu dengan perdamaian. Sungguhnya kalau anda menerima Islam, baik bagi kamu, dan itu kami tuntut. Kalau anda berpaling, maka kami katakan sebagaimana difirman oleh Allah Ta'ala, maka kalau mereka berpaling, maka mereka berada dalam permusuhan dengan kamu, maka memadailah Allah untuk kamu. Ia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah. Maka berlakulah penentangan terhadap Osmaniyah itu, sehingga akhirnya dengan mereka menolong British dan Perancis, jatuhlah kerajaan itu dari dalam. Walaupun itu bukan satu-satunya faktor kejatuhan, tetapi ia satu daripada faktor yang membawa kepada kejatuhan itu. Tidak ada mazhab fiqh dalam ahli sunnah yang mengizinkan ulul amri disanggah seperti itu. 4 mazhab tu no way. Tapi bagi dia ikut mazhab tu tak betul. Macam menyembah ulama, dia kata, dia guna istilah tu. Disebut dalam kitab Muhammad Abu Zahra pula bahawa mereka mengangkat pedang dan berperang bagi menegakkan sunnah, menghapus bid'ah, liiqamati sunnah wa imamatil bid'ah. Dan itu kita dengar banyak kali dah suara itu, walaupun oleh setengah orang dalam negeri. Antaranya memang benar kenyataan Abu Zahra tentang mereka memperluas-luaskan bid'ah sampai kepada adat-adat kebiasaan. Seperti pada suatu masa mereka mengharamkan rokok sebagai bid'ah, sampai ada orang awam mereka kerana terlalu sangat penentangan itu, orang yang mengisap rokok itu seolah-olah musyrikin, penyembah berhala. Dan ada kesan juga pada orang pondok yang eksesif dalam membenci rokok itu. Walaupun kita memang setuju sekarang bahawa dia ada perkemasan, dia sudah sampai ada racun apa dalam tu lah. Tapi kalau zaman dulu tak sampai macam tu pun dimarahinya. Kata Abu Zahra, golongan ini berpegang kepada prinsip bahawa pegangan kami, mana mereka adalah benar, tidak mungkin tersilap. Pegangan anda silap, tak mungkin benar. Ya, itu dia ya. Ini berbeza daripada Imam Syafi'i kita radhiyallahu anhu. Pandangan aku betul, kamu tak betul. Betul tapi mungkin. Bila diiktamal ada tak betul. Yang kamu pada kami tak betul tapi mungkin betul. Ya, jadi kita dalam mazhab kita pegang macam tu. Sebab itu kita iktiraf semua mazhab, sangat toleran. Sampai ahli bid'ah pun kalau dalam i'anatul talibin tu boleh kita berimamkan dia kalau dia ahli bid'ah tu, kecuali terzahir daripada dia kufur yang nyata, yang tak boleh takwil dah, maka tak boleh buat imam daripada dia. Atas sembahyang dia tidak sah, jelas tidak sah, ikut mana pun tak boleh ikut lah. Adapun ulama Wahabi itu, ya sudah, berlakulah dalam sejarah apa yang telah berlaku, iaitu bagaimana bahagian siasah dipegang oleh keluarga Saud, bahagian hukum agama dan pelajaran agama dipegang oleh keluarga Muhammad Abdul Wahab. Artinya dua perkara besar ini sebagai pesaka dalam dua keluarga sampai sekarang. Memang tak ada dalam Islam bagi pesaka macam tu, tapi ini berlaku sampai sekarang. Sebab itu ada Al-Syekh, keluarga Syekh, mana keluarga Muhammad Abdul Wahab. Yang ada ni bahagian siasah keluarga Saud, dia dah bagi dah dua tu. Jadi aku sokong kamu, kamu sokong aku. Pokoknya kalau aliran itu kekal pada tempatnya, kata Abu Zahra, kita tidak risau. Tapi bila ia dipromosi ke negeri lain, maka itu menjadi masalah. Dan di mana berkembangnya cara berfikir seperti ini, timbullah pergaduhan sampai ke tahap pembunuhan pun ada, sampai ke di Asia Tengah dan negeri-negeri Rusia. Dan Profesor Mudassir di istek tersebut, waktu dia jadi duta Sudan di Afrika, orang tembak orang dalam masjid berkelahi kerana golongan ini mempromosikan fikiran mereka. Saya tak banyakkan soal sejarah, tapi yang dikatakan oleh Abu Zahra tu saya cek daripada primary source, betul semua. Hanya dia ringkaskan saja.
Kemudian beberapa unsur Wahabiyah, buku-buku itu saya tak tahu. Antara unsur dia, kita mula dengan nombor 1, tafsiran syahadah yang tidak ada dalam Ahli Sunnah. Itu ayatnya. Saya terjemah terus kerana masa tak banyak. Antaranya ayat yang berkenaan dengan syahadah sabda Nabi Muhammad, siapa yang berkata la ilaha illallah dan kufur ia terhadap apa disembah selain daripada Allah, maka haramlah hartanya dan darahnya, ia tidak boleh dibunuh lagi, misalnya dalam jihad, dan hisab tentangnya terletak pada Allah. Ini adalah perkara yang sebesar-besarnya yang menerangkan makna la ilaha illallah. Ia tidak menjadikan berlafaz saja dengan la ilaha illallah menyelamatkan darah dan harta, bahkan tidak juga menyelamatkannya dengan mengetahui maknanya beserta dengan lafaznya, bahkan tidak juga selamat harta dan nyawanya dengan berikrar dengan itu, iaitu berikrar la ilaha illallah, bahkan tidak juga selamat nyawa dan harta itu dengan ia tidak menyeru melainkan kepada Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, bahkan tidaklah haram hartanya dan darahnya, sehingga ia menambah kepada itu, kepada yang 4 perkara sebelum itu, iaitu kufur terhadap apa yang disebut selain daripada Allah. Kalau ia syak atau tawakuf, maka tidak haram harta dan darah, maknanya boleh bunuh. Maknanya kita menganggap orang itu selamat harta dan nyawa dan dia orang Islam bila cukup 5 ni. 1, dia kata la ilaha illallah. 2, dia tahu makna. Yang 3, dia berikrar. Yang 4, dia menyeru kepada Allah Ta'ala. Yang 5, dia tambah, aku kufur terhadap apa yang disembah selain daripada Allah, baru tak boleh bunuh. Siapa dia yang dalam Ahli Sunnah yang letak huraian sampai penuh 5 syarat itu, baru tak boleh dibunuh dan harta tak boleh diambil, tak ada orang lain melainkan dia saja. Kalau dalam hadis, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, kalau terkedir dia kata la ilaha illallah, lepas tu mati syurga insya-Allah. Dan kalau orang mengucap la ilaha illallah, sah Islam dia. Kalau terkedir tersimpan dalam hati dia syak pun, asalkan dia tak beritahu dengan mulut, kita bergaul dengan dia sebagai orang Islam. Dan kita tahu cerita sahabat Nabi SAW yang dimarah oleh Nabi kerana dia bunuh orang dalam jihad. Orang kata mengucap, orang mengucap dia bunuh juga. Bila Nabi tanya, dia kata dia mengucap tu dia takut ke pedang. Nabi SAW kata, kamu bedah dada dia kan? 3 kali sampai dia berasa lebih baik dia mati, menyesal. Jadi huraian la ilaha illallah pun tak sama dengan orang lah, tak sama. Saya pernah cakap dengan seorang yang mengikut aliran ni, bila kita huraikan tak mau dia dengarnya, tak ada dengar. Kemudian saya sebut dalam halaman berikutnya, dalam Ahli Sunnah Islam seseorang itu dengan berlafaz la ilaha illallah dengan selamat harta dan nyawanya, ini antaranya jelas dalam hadis sahih yang bermaksud sesungguhnya aku diperintah untuk berjihad dengan manusia sehingga mereka mengatakan tiada Tuhan melainkan Allah. Bila mereka berkata demikian, nyawa dan harta mereka selamat, hisab terhadap mereka terpulang kepada Allah. Sebab ada lagi kenyataan dalam Ahli Sunnah hadis, nahnu nahkum biz-zawahiri wallahu yatawallas sarair. Kita dalam Ahli Sunnah menghukum mengikut apa yang zahir pada orang itu. Selamat Islam, Allah yang take care bahagian batin. Sebab itu dalam masa jihad Nabi yang cerita tadi, bila terdengar azan dia tak sentuh dah orang tu, dia kata puak. Satu lagi, adam syirik. Adam syirik dalam ketaatan, kata Muhammad Abdul Wahab dan Kitab Tauhid. Ini bercanggah dengan ijma' ulama Ahli Sunnah tentang maksumnya para Nabi. Dalam Kitab Tauhid dengan syarahnya bersekali, Kitab Tauhid dalam koleksi Jami'ul Farid, dinyatakan dalam hubungan dengan ayat 190 surah Al-Anfal. Ayat itu ialah antaranya ayat wa ja'ala lahu
syuraka fima atahuma. Itu. Maka Adam dan Hawa pun, dia terjemah, Adam dan Hawa pun mengadakan saingan ataupun syarikat, apa itu, saingan terhadap Allah, berhubungan dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada keduanya. Iaitu ceritanya, kali pertama bila Siti Hawa mengandung, syaitan pergi. Kata syaitan, kamu beri anak tu nama Abdul Haris, kalau tidak mati dalam rahim. Tak diberi, mati. Kali kedua dia pergi lagi bila mengandung. Dia takut tak kasih nama Abdul Haris, mati anak. Dia tak bagi, mati. Kali ketiga dia datang lagi, dia takut anak mati, dia pun kasih nama Abdul Haris. Al-Haris itu nama syaitan. Jadi Mak Abu Wahab mengutip cerita ini, dia kata Adam itu syirik fit ta'ah. Dalam Ibnu Katsir disuruh dipahamkan bahawa ini tak boleh kita jadikan sandaran. Ya, dia dari ahli kitab. Kemudian saya katalah, kalau kita pilih ahli hadis dan ahli tafsir antara Muhammad Abu Wahab dan Ibnu Katsir, tentulah kita pilih Ibnu Katsir. Tapi mungkin orang dia pilih Muhammad Wahab. Sebab kalau ikut ulama, dia kata sembah ulama. Dia kata ibadatul akhbar, ibadatul rahbah. Ini perkataan Ibnu Katsir ni saya ambil, yang nota 16. Kawin tiga. Al-Busiri dituduh syirik kerana menyebut syafaat kepada Nabi dalam bait yang disebut, dan satu bait tu dia kata, man aludhu bihi siwaka, man aludhu bihi siwaka ya maulaya yauma hululil hadithil amami. Siapa dia yang hamba boleh minta tolong, wahai penghulu, selain pada Tuhan, pada hari bila bencana terkena atas semua. Ayat tu maksud dia di situ syafaat pada Nabi. Sebab memang Nabi kita SAW memberi syafaat, antaranya syafaat al-uzma, tempat menanti hisab. Itu dipanggil syafaat terbesar, yang menyebabkan menanti tak lama. Jadi dia harap yang tu. Dia kata syirik kawan tu. Dia memang senang sangat dia tuduh syirik. Kemudian saya segerakan sedikit pembentangan dalam halaman yang berikutnya juga, halaman yang tersebut juga, perenggan yang kedua dari bawah tu. Di sini ada tuduhan kepada pengarang Al-Burdah bahawa dengan kata-kata meminta syafaat daripada Nabi, sebagaimana kisah dalam hadis sahih, hanya Nabi Muhammad sahaja yang boleh memberi syafaat itu pada hari hisab nanti. Dia mengadakan sekutu terhadap Allah, kata Muhammad Abu Wahab. Ini berlawanan dengan akidah ahli sunnah yang mengajar tentang syafaat uzma. Itu memang ada, dan yang mengizinkan kita menyebut nama Nabi dalam doa. Bahkan dalam tahiyat pun kita bersebut mana Nabi. Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Saya ada dengar cerita, ada juga ulama jenis ni, dia nak buang ayat tu, tapi dah datang daripada hadis kan dalam sembahyang, dia tak boleh buang lah. Dia nak buang pasal dia faham itu seru orang mati. Dia ambil perkataan seru tu secara literal. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan seru berserta dengan Allah Tuhan yang lain. Jadi kalau seru tu maksudnya jadi macam ambil batuan wala. Seru tu bukan semestinya seru berdoa dan beribadah. Misalnya dalam sembahyang, Assalamualaikum ayyuhan Nabi, itu bukan kita sembah Nabi. Ya, itu dia. Bahkan disunatkan kita pada masa tahiyat tu mengingat seolah-olah Nabi itu dekat dengan kita. Dekat. Ya. Disebut istilah ulama kita muraqabatul rasul. Jadi bila kita kata Assalamualaikum ayyuhan Nabi,
warahmatullahi wabarakatuh, kita ingatkan dalam hati seolah-olah dia ada di depan, dekat, dan dia jawab salam kita tu. Itu baik, dipanggil muraqabatul Rasulullah. Kemudian mengikut mazhab syirik, ini bercanggah dengan ijma' dalam ahli sunnah, kerana orang awam wajib mengikut mujtahid sebagaimana yang jelas daripada ayat Al-Quran, ya, yang bermaksud bertanyalah kepada ahli ilmu jikalau kamu tidak tahu. Dan ilmu tertinggi dalam umat, dalam syariat, ada pada imam mujtahid, bagaimana yang kita tahu daripada usul fiqh, ya. Pada mereka ikut ulama mazhab ni jadi kafir, jadi syirik. Antaranya ini dihurai oleh orang yang mengikut mazhab dia dalam kitab Halil Muslim mulzam bittiba'a mazhabin muayyanin minal madhahibil arba'ah oleh Muhammad Al-Khujandi Al-Ma'sumi, dan dia kutip pendapat Ibn Taymiyah yang menganggap ini tidak boleh. Pada kita dalam ahli sunnah wajib kita ikut imam mujtahid, kerana kita tidak mujtahid. Kalau kita mujtahid, haram ikut orang lain. Kalau mujtahid sungguh, bukan mujtahid angkat bakul, sungguh haram ikut orang lain. Jadi tak perlu bincang dah, buka pintu, tutup pintu tu. Memang daripada awal lagi diajar dengan ulama ahli sunnah, orang yang cukup syarat istilah haram ikut orang lain, kerana dia mensia-siakan ni'mat akal. Jadi bincang apa lagi, it is a non-issue. Pada ulama ahli sunnah is a non-issue. Dah ada lagat sangat, buat ajalah kalau kita. Dah hang durian betul, buah durian lah kita boleh makan. Yang jadi masalahnya dakwaan durian, tapi yang keluarnya rambutan. Sejarah membuktikan sudah beberapa kali. Kalau di dunia Melayu, asal Bandung. Dan buku ini dicanggah oleh Dr. Ramadan Al-Buti, dan sanggahannya bagus. Kemudian berkaitan dengan ini juga saya nukil ayat daripada kitab Tauhid itu, iaitu taghayyara al-ahwal ila hadhihi al-ghayah hatta sara 'inda al-akthar ibadatul rahban hiya afdalul a'mal wa tusamma al-wilayah wa ibadatul akhbar hiya al-ilm. Terjemahannya, ya, saya terjemah dah. Ya, keadaan berubah sedemikian rupa sampai ke tahap jadilah pada kebanyakan golongan majoriti bahawa beribadat kepada rahib-rahib itu amalan yang paling afdal, dipanggil sebagai darjah wali. Dia sebut sembah ibadatul rahban, sembah rahib. Mana ada ulama lain guna istilah macam tu? Ini saya maksud spiritual barbarism ni. Mana ada dalam kitab lain orang sembah orang rahib? Mana? Tak ada. Jadi memuliakan orang soleh itulah, pergi ke kubur tu minta berkat gitu gini, dia kata sembah. Beribadat kepada orang alim dalam hukum agama, akhbar sebagai ilmu dan fahaman dalam, dia guna itu ibadatul ahbar. Kemudian berubah hal keadaan sampai ke tahap yang disembah selain pada Allah orang yang bukan ejaan dalam kalangan solehin, dan disembah dalam arti kedua orang di kalangan jahil. Jadi yang disembah bukan lagi orang alim, tapi orang jahil. Maknanya kalau dulu yang disembah tu kata dia orang alim, tapi sembah tak ada guna istilah. Tapi kita ni memang disuruh ikut ulama, sebab al-ulama warasatul anbiya. Kemudian ada yang menyebut ulama ummati ka anbiya Bani Israel, dan dihurai oleh Imam Suyuti dalam huraian yang sangat munasabah, ya, ulama itu. Fahaman ini menyebabkan pengikut Al-Khujandi Al-Ma'sumi memahami bahawa mewajibkan mengikut mazhab imam tertentu syirik. Tidak heranlah orang seperti Nasiruddin Al-Albani
dalam kitab solatun Nabi menyerang pengikut mazhab dan mengajak mereka sembahyang mengikut kitabnya. Dikatakan itu sembahyang Nabi. Sembahyang dalam mazhab itu sembahyang ikut imam mazhab. Itu boleh membawa kepada apa yang disebut oleh Khujandi Al-Ma'sumi. Mana boleh jadi bawa kepada syirik. Tapi dia suruh ikut sembahyang dia. Jadi sembahyang dia sembahyang Nabi. Tapi kalau kita ikut logik, sembahyang dia sembahyang Nasiruddin Albani. Kalau ikut logik, ya, sembahyang. Dah dia kata sembahyang Imam Syafi'i. Itu sembahyang Imam Syafi'i, bukan sembahyang Nabi. Walau sembahyang Imam Syafi'i adalah sembahyang Nabi berdasar kepada hadis yang sampai kepada dia. Dan dia ahli hadis. Siapa dia ahli hadis? Khujandi apa tu maksud? Albani ke Imam Syafi'i? Kalau boleh ditanya muhaddis yang betul lah dalam dunia, kalau disuruh pilih, ya. Baik, tak bunyi, ya. Dia ya. Cabut, ya. Kalau ditanya orang muhaddis yang betul lah, nak pilih Imam Syafi'i ke Al-Albani ke? Saya lebih ramai orang pilih Imam Syafi'i. Dari segi ilmunya dan ketokohan dan faham bahasa Arabnya. Albani itu bahasa Arab pun orang kata tak berbaik dari Albania. Imam Syafi'i itu pakar bahasa Arab betul. Itu betul. Hadis pun pakar betul. Dan diakui imam mujtahid tu. Tapi ya, kalau dah cara berfikir itu sudah tidak tersusun, macam-macam boleh berlaku lah. Cara berfikir dan memahami agama yang menyalahi ijma' seperti ini janganlah dibiar berkembang di Malaysia ini atau di dunia Melayu lah. Kalau ia berada di negeri lain, itu soal lain. Kewajipan kita mula-mula ialah menjaga negeri kita. Kemudian quotation tentang wajib mengikut imam mazhab dalam ahli sunnah, quotation daripada Munawi Syarih Jami' As-Saghir. Munawi ahli hadis. Ya, saya terjemah, ya. Wajib kita beriktikad imam empat Sufyan, yang dua itu Sufyan Uyainah, Sufyan Tsauri, Auza'i, Daud Zahri, Rahway dan lain imam mujtahid berada dalam hidayat yang benar. Berada dalam hidayah ala hudan, dan tidak diberi perhatian kepada orang yang bercakap berkenaan dengan mereka walau mereka bersih daripada perkara itu. Yang sahih dan mengikut jumhur bahawa orang yang benar dalam perkara furu' satu pihak, terserah kepada Allah tentang apa yang dihukumkan atasnya sebagai tanda perjalanan hidup beragama. Dan mujtahid itu dipertanggungjawabkan untuk berusaha mencari kebenaran, dan orang yang tersilap kalau dia mujtahid tidak berdosa, bahkan diberi pahala. Yang betul mendapat 2 pahala. Kalau mujtahid taksir dalam usahanya, tak cukup syarat, dia berdosa. Itu ittifaq ulama. Jadi kena cukup syarat. Nak berijtihad tu, kalau tak cukup buat juga, cari dosa, cari beban. Dosa pun ada orang lain ikut, dosa kita pikul. Dan orang yang bukan mujtahid dalam mengikut mujtahid yang tertentu seperti Syafi'i atau lainnya berada dalam ahli sunnah wal jamaah, maka terlarang mengikut yang lain daripada mazhab 4 dalam membuat keputusan hukum dan memberi fatwa, kerana mazhab itu 4 itu telah tersebar dan telah tertulis dengan teguhnya, sehingga jelas huraian tentang kaitan-kaitan perkara mutlaknya dan perkara yang bersifat am daripada yang khususnya. Lain halnya dengan aliran yang selain daripada aliran mereka, kerana para pengikutnya sudah tidak ada lagi. Imam Fakhruddin Ar-Razi, mujtahid abad ke-7, Mujaddid, menyebut bahawa telah ijma' ulama muhakkikin bahawa orang awam tertegah daripada mengikut peribadi-peribadi tertentu dalam kalangan sahabat dan para pemimpin besar mereka, kerana orang awam tidak tahu tentang perjalanan mereka sebenarnya. Itu saya tambah. Jadi kita ikut 4 mazhab lah. Kemudian tentang tasawuf, saya tak baca lah, ya. Kemudian ilmu fiqh kita ikut imam dan sebagainya.
Kemudian tawassul syirik dan bercanggah dengan ijma' ulama salih. Tawassul dengan makna istighasah atau minta tolong terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari seperti berikut. Iaitu maksud dia untuk menjaga masa. Sesungguhnya matahari hampir pada hari kiamat, sampai peluh ke tahap separuh telinga manusia. Mereka meminta pertolongan istighasah dengan Nabi Adam, kemudian dengan Musa, kemudian dengan Muhammad. Tawassul dan istighasah meminta tolong makna satu seperti dinyatakan oleh Al-Hafiz Al-Lughawi Taqiyuddin As-Subki yang berkenaan itu dikatakan oleh Suyuti, itu ia Hafiz Mujtahid Lughawi. Makna sama, istighasah, tawassul harus di sisi ahli sunnah. Mereka berkata syirik bertawassul kepada orang yang telah mati. Dalam hubungan dengan tawassul yang dikatakan syirik oleh golongan Wahabiyah ini, pendapat dan nas dalam hadis Nabi SAW ada. Yang berikutnya, itu hadis-hadis yang saya sebut nas-nasnya. Saya tak perlu baca ke semua sampai muka yang berikutnya tentang tawassul. Kemudian doa tawassul bahasa Arab ni, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabi rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali hajati. Doa tu diamal oleh orang zaman sahabat, dan orang buta jadi celek. Dia pergi ke kubur Nabi zaman Uthman bin Affan, zaman kemudian muka berikutnya saya tak bertawassul banyak sikit. Kemudian syafaat syirik juga begitu. Kemudian syirik kecil tak terpisah daripada syirik besar dan menyebabkan hukum seperti syirik besar. Itu disebut dalam kitab Tauhid. Kemudian 8 tauhid ulama ahli sunnah dituduh salah. Ini menyalahi ijma' atau tuduhan bahawa kepahaman ulama ahli sunnah tentang tauhid umumnya salah. Muhammad Abdul Wahab dan mereka yang mengikutnya yang terkena pengaruh pembagian tauhid kepada 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Membagikan tauhid kepada 3 adalah perkara yang tidak ada dalam ahli sunnah wal jamaah, tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya. Tidak ada dalam kalangan generasi salaf. Tapi itu disebut salafi. Generasi salaf maknanya 3 abad awal. Sehabis-habis banyak 5 abad awal. Tapi dikatakan salafi. Maknanya namanya itu tak menepati sebenarnya, dan dihurai dengan baik oleh Said Dr. Ramadan Al-Buti. Ia hanya ada pada abad ke-8. Artinya selama 7 abad umat Islam bertauhid dengan tauhid yang difahamkan itu tanpa membagi kepada 3. Kalau kita kata tauhid ini tidak sempurna, ada bermakna bahawa kita berani atas otoritas apa kita berani menuduh 7 abad umat Islam berada dalam fahaman tauhid tidak mantap. Datang abad ke-8 baru mantap. Siapa yang berani membuat tuduhan itu, dan atas otoritas apa itu? Sukar nak dipertahankan tak? Jadi orang, tapi mana benda itu tersebar, dah jadi lumrah. Jadi saya dengan rendah hati ajak kita melawat kembali tajuk ini. Dan kalau perlu kita membuat adjustment, intellectual adjustment dalam pelajaran kita pakai buat sama-sama. Akibat daripada pembagian kepada 3 itu timbul sangkaan yang tidak ada alasan dalam sistem peristilahan dan makna pengetahuan ahli sunnah. Maknanya dari segi sekret semantik kita tak ada. Bahawa penyembah berhala itu bertauhid dengan tauhid rububiyah, dengan mereka mengakui adanya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hanya ia tidak bertauhid dengan tauhid uluhiyah kerana tidak taat kepada Allah dan menyembahnya. Dengan itu maka orang Islam yang mengakui Tuhan yang Maha Esa tidak beramal dengan baik agamanya, hanya bertauhid dengan tauhid rububiyah, sama dengan penyembah berhala juga. Ia bertauhid dengan tauhid rububiyah sahaja. Kedua-dua penyembah berhala dan orang Islam yang bertawassul dan meminta berkat di kedua wali adalah sama dalam bertauhid dengan tauhid rububiyah. Dengan itu orang Islam sudah menjadi penyembah berhala,
hukum atasnya adalah hukum penyembah berhala, maka halallah darah dan hartanya. Saya pun kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itulah yang diuraikan oleh Muhammad Abdul Wahab. Dicatat juga dalam Tarikh Najdin, dicatat juga dalam Unwan al-Majdi, dan dicatat juga dalam buku sejarah. Kemudian saya kata, mana mungkin penyembah berhala dikata bertauhid dengan tauhid rububiyah? Dia tidak mempunyai tauhid rububiyah dalam dia tidak mempunyai tauhid dalam apa-apa pengertian dan segi sekalipun, sebab ia musyrik penyembah berhala. Bagaimanakah sistem peristilahan syarak ini menjadi kacau, seolah dipermain-mainkan sampai penyembah berhala pun dikatakan bertauhid? Ini tidak pernah ada dalam sejarah perkembangan ilmu teologi Sunni. Kemudian pembagian tauhid kepada tiga itu pun tidak ada dalil dalam nas yang diterima oleh ahli sunnah. Dengan itu konsep pembagian tauhid kepada tiga ini mesti disama kembali. Ini kerana beberapa sebab. Sebab tidak ada dalil dan nas yang diterima dalam ahli sunnah. Dia juga bercanggah dengan tauhid ahli sunnah wal jamaah yang dihurai secara definitif oleh Imam Sya'ri dan Maturidi dan imam-imam selepas mereka. Satu lagi sebab ia membolehkan orang menyamakan orang yang beriman, yang beramal dengan bertawassul dan meminta berkat di kubur salihin bersama dengan penyembah-penyembah berhala dan mengenakan hukum penyembah berhala ke atas mereka. Dan sudah tentu inilah tauhid yang memusnahkan kerajaan Utsmaniyah, khilafah Islam yang terakhir dalam zaman moden. Kita mesti kembali kepada tauhid mainstream yang benar dan menyelamatkan, bukan yang salah dan mencelakakan. Na'udzubillah. Kemudian dalam ayat yang digunakan untuk membuktikan bahawa golongan musyrik itu bertauhid dengan tauhid rububiyah, terdapat kenyataan daripada Tuhan sendiri bahawa golongan itu adalah pembohong dan kafir, iaitu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Allah memberi gambaran mereka adalah kadzibun kaffar, bohong dan terlalu amat sangat kafir sekali. Bagaimana ayat ini boleh digunakan untuk memanggil mereka bertauhid dengan tauhid rububiyah? Sebab mereka adalah penyembah berhala. Penyembah berhala tidak mungkin bertauhid dengan apa kategori tauhid pun, sebab mereka musyrikin. Dan Allah sendiri memanggil dalam ayat Az-Zumar 3 tu, mereka ini kadzibun kaffar. Macam mana kadzibun kaffar dikatakan ahli tauhid rububiyah yang mukhlis, yang ikhlas? Tak kena. Memang ada ayat yang mereka guna, itu ayat fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddina alamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Bila mereka pergi naik kapal ke laut, mereka menyeru kepada Allah, menyerunya minta tolong dengan ikhlas baginya dalam agama. Bila kami menyelamatkan mereka ke daratan, mereka kembali dengan amalan syirik mereka. Jadi dikatakan itu nas yang menunjukkan ahli penyembah berhala itu ahli tauhid rububiyah yang ikhlas. Tapi dalam ilmu tafsir tak ada huraian yang memberi huraian macam tu, tak ada. Sebab mukhlishina lahuddin tu, kata ulama tafsir, suratan, maknanya la fil haqiqah, rupa zahir saja sebab dia terdesak. Kemudian mukhlishina lahuddin itu dari segi huraian tentang bahasa yang halus, bahasa kiasan dan sebagainya, itu dia kata darbun minat tahakkum, iaitu frasa yang digunakan untuk memperli. Bukan ada arti positif dan hakiki, perli, istihza tu. Tapi golongan ini memang dia tidak peduli, tak ada bahasa figuratif dalam kalangan mereka. Bahasa kiasan tak ada, majaz tak ada. Sebab itu dia berkelahi hangit dengan Fakhruddin Ar-Razi. Dia kata Imam Fakhruddin orang tak betul. Imam Fakhruddin pun dia lawan buat ni. Yalah, memang tak ada orang yang dia tak lawan, dia lawan semua. Jadi tak ada nas dalam Quran. Saya tengok tafsir, dalam tafsir Quran tak ada support untuk penafsiran. Tapi mereka tak taat kepada epistemologi mainstream, kaedah mainstream. Dia tak tahu, dia buat sendiri. Inilah
Kadang-kadang saya kata do it yourself Islam. Kalau dalam engineering orang tak pakai orang tu. Dalam betul architecture orang tak pakai. Tapi dalam agama orang pakai. Subhanallah. Walhal Quran aja walau rudduhu ila rasuli wa ulil amri la'alimahu Allahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalaulah mereka merujuk perkara itu kepada Rasul dan ulil amri, termasuk ulil amri dalam ilmu, selain pada ulil amri sosial, maka akan mengetahuilah pakar-pakar ahli istimbat di kalangan mereka itu tentang perkara itu, dan keputusan yang betul pun akan diberi oleh ahli istimbat. Tapi mereka tidak taat kepada peraturan ini. Dalam tamadun kita itulah peraturannya. Dan memang hadis umum tu, idza wusidal amr ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Bila diserah urusan kepada orang yang bukan ahli, nanti kiamatlah. Dalam arti figuratif. Ya, berlakulah kiamat, epistemological kiamat. Kiamat epistemologis. Kacau. Macam-macam istilah yang dicipta. Kemudian saya kata ayat digunakan untuk beri dalil penyembah berhala ikhlas dalam tauhid rububiyah. Tersilap sebab ayat itu bermaksud yang saya sebut tadi lah ya. Darbun minat tahakkum. Ulama kata itu suratan la fil haqiqah. Baydawi pun begitu, tafsir Al-Bahrul Muhit pun begitu, tafsir Al-Alusi dan lain-lain lah ya. Abu Lahab lebih tahu hal la ilaha illallah daripada ulama Islam. Ini bercanggah dengan ijma'. Abu Lahab dia kata, kemudian ada kitab yang bernama Kaifan Nafham At-Tauhid, pengikut aliran ini Muhammad Ahmad Bashmin mengambil pendirian tentang Abu Jahal dan Abu Lahab. Dia kata ikhlas dalam tauhid rububiyah mereka. Banding pula dengan kenyataan Muhammad Abdul Wahab pula, ia membuat kenyataan bahawa para sahabat yang bersama-sama dengan berada dalam ghazwah menentang kerajaan Rom menjadi kafir kerana kalimat yang mereka ucap dalam gurauan dan main-main. Inna ba'dha sahabah alladzina ghazaw ar-rum ma'a Rasulillah kafaru bisababi kalimatin qaluha ala wajhil mizah wal la'ib. Itu saya ambil daripada kitab Majmu' At-Tauhid yang belum dia baiki, cetak Mesir. Yang baru-baru ni dia baiki. Grup ni terkenal bagi kitab. Yusuf Ali pun dia baki. Dia baki daripada appendix Yusuf Ali yang 13 tu lekat berapa? 5 je lagi. Dia tu ni kononnya editing. Ulama kita dulu tidak. Kalau Fakhruddin Ar-Razi dia hurai al-isyarat wa tanbihat Ibn Sina tu, dia tak ganggu teks kawan tu. Dia bubuh dalam bahagian tertentu saja huraian dia. Kitab Al-Azkar dia ubah. Saya ada 2 kitab Azkar. Satu cetak cetak international lah ya, di Syria tu. Satu lagi yang cetak di yang kapal orang Mekah waktu naik kapal dulu, dia naik di Jeddah, Jeddah. Yang teks asal Nawawi dia letak di bawah, yang dia baiki dia letak di atas matan. Dan dia subhanallah, saya hanya kata subhanallah, tak ada kataan lain dah boleh sebut. Jadi ini dia terangkan ayat surah At-Taubah dan ayat 106 dan surah An-Nahl. Cara menafsir ayat ini tidak demikian dalam tafsir Muktabah Ahli Sunnah. Adakah saya buat dalam
Kalau nasib baik ada. Dalam Majmu' At-Tauhid oleh Muhammad Wahab, terbitan Maktabah Riyadh, berdasar teks Kairah 13. Ini agaknya teks yang tidak sempat diedit. Kemudian tentang Tauhid Asma' wa Sifat, saya kasih dalam nota 24 tu. Membawa mereka menafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat secara literal mengikut makna zahir sahaja, yang membawa kepada pahaman mujassimah, yakni menyerupakan sifat Tuhan dengan makhluk yang berjisim. Walau ini dilarang dari zaman salaf lagi. Imam Syafi'i menyebut tiada sesuatu yang menyerupai Tuhan, yang menjadikan alam. Dalam Al-Fiqhul Arba'ah halaman 4, keluaran bersekali dengan Fiqhul Akbar Imam Hanafi. Dia tiada had batasan dan tidak ada akhir kesudahan. Ia bukan jisim, bukan jauhar atau arad. Ia tidak ada rupa bentuk, bukan tersusun daripada bahagian dan tidak ada tempat baginya, maka bukan duduk atau aras. Diikuti dengan sifat hayat, ilmu, qudrah dan seterusnya. Okey. Kemudian syirik bermula di bumi dengan perbuatan ahli agama. Ini juga mencari ijma'. Tak ada ahli agama aja syirik. Mana perbuatan menghormati ahli agama lah. Orang kafir lebih tahu tentang kufur daripada orang beriman. Kemudian qadil qudah syirik dia kata. Kalau yang kita tahu ni syahansyah syirik, raja-raja. Kalau qadi qudah mana qadi besar, tak apa dah sunnah, dia pun kata tak boleh. Kemudian Allah ada dua tangan dan seterusnya. Ini bercanggah juga dengan ijma' mentafsir ayat-ayat dan hadis-hadis. Jadi dia pakai ambil literal. Bila kiamat, tangan kanan Tuhan pegang langit, tangan satu lagi pegang bumi. Kemudian perkara 14, sifat 20 berbeza. Ini berkait dengan persoalan di bawah. Ajaran ahli sunnah berkenaan dengan sifat 20 sifat Tuhan atas kurang-kurangnya 13 sifat, berupa persepakatan ulama ahli sunnah sebagai kunci mengenal Allah. Sifat-sifat Allah dan nama-namanya tidak terkira, tetapi yang wajib diketahui kekurangannya demikian. Tentang penggunaan istilah seperti jauhar dan arad, itu adalah perbincangan untuk membantu dalam menganalisa sifat-sifat Allah supaya jelas tidak terkeliru dengan sifat makhluk. Sifat-sifat itu bukan diambil daripada luar, ia berasal kepada Quran, sunnah dan ijma' ulama. Sifat Tuhan bukan diambil di falsafah Greek. Mana falsafah Greek cakap tentang sifat 20, sifat 13? Logik ya. Kalau sekarang mungkin boleh dimasuk ke dalam perbincangan teologi, teori kuantum mungkin, dan seperti itu. Atau ditambah, ya saya sebut Prof. Usman Bakar punya buku. Atau boleh kita ambil kira pendekatan Said Nursi, sebagian didapati dalam tulisan dia misal words dia antara. Pokoknya kita kembali kepada perbincangan tentang sifat-sifatnya sebagaimana yang ada dalam Ahlussunnah wal Jamaah, dan bukan membagi-bagikannya seperti dilakukan oleh golongan Wahabiyah yang membawa kepada pentafsiran bahawa orang Islam hanya bertauhid rububiyah, halal darahnya, hartanya, sama seperti penyembah berhala. Dalam Ahlussunnah, rububiyah itu bersekali dan tidak terpisah dengan uluhiyah. Sebab itu bila kita beribadat, kita menyeru Tuhan kita, kita sebut Rabbana, kita tidak kata ilahana. Misalnya dalam Al-Baqarah, Rabbana atina, kita tak kata ilahana atina. Itu makam doa, seru ibadat. Dalam Fatihah pun kita kata alhamdulillahi ilahil alamin. Sebab makam tu makam puji, makam ibadat. Maka kita kena guna uluhiyah. Maka alhamdulillahi ilahi minda Rabbil juga. Sebab rububiyah dia tidak bercerai daripada uluhiyah. Tak boleh cerai. Jadi cerai itu tak betul. Tak boleh cerai. Kalau cerai ni sebuah na'hurai, boleh. Tapi cerai sampai cerai betul, sampai terpisah betul, sampai bila dipisah betul, sampai dikata penyembah berhala tu ahli tauhid juga. Itu semantically no way. No way. Dalam ahli sunnah tak ada jalan. Tauhid rububiyah uluhiyah, tauhid sebab sifat ulum. Tidak ada sandaran dari Quran sunnah dan dia pendapat peribadi Ibn Taymiyah. Adakah patut ada pihak menyatakan bahawa sifat Tuhan sebagaimana yang ada dalam ajaran Imam Syafi'i Maturidi itu bid'ah?
Walau sifat-sifat itu ada dalam Quran dan Sunnah dan diijma'. Kalau mereka mengajar tauhid yang dibagi kepada tiga itu dan tidak menyesatkan golongan Asy'ari, Maturidi serta mengaku kebenaran mereka, itu tidak menjadi masalah sangat, saya kata. Tapi bila mereka membid'ahkan dan setengah mengkafirkan golongan Asy'ari dan Maturidi, dan dengan itu ulama dunia Melayu, sebab semua yang mengikut aliran ini, menjadi masalah paling besar. Dan kerangka tauhid seperti ini boleh menjadi motivasi terbesar bagi keganasan dan budaya anti-establishment. Dan for me this is serious. Sebab just as theologically, so is culturally, so is civilizationally. Maka perlu diusahakan supaya pengajaran tauhid dikembalikan kepada cara asal dalam ahli sunnah wal jamaah, dengan mengambil kira perkembangan-perkembangan yang berlaku dalam pengetahuan masa kini. Antara perkara yang perlu ambil ingat track record dengan kerajaan Uthmaniyah, bagaimana ia menganggap ulil amri kerajaan itu tidak Islam, dengan dipengaruhi oleh teologi seperti itu. Kemudian bagaimana ia menentang dan memberontak walaupun dalam mazhab ahli sunnah, itu tidak boleh kecuali bila lahir kufur yang nyata. Ketika tabi'atnya seperti Khawarij zaman klasik yang berperang dengan golongan yang tidak setuju dengan mereka, mereka senang menghalalkan darah dan harta orang. Bagaimana jelas dalam sejarah dan ajaran itu dicatat dalam Unwan al-Majdi, syarah sejarah rasmi. Penyebaran yang mesti disekat, melainkan dalam kalangan mereka yang asal bermazhab begitu. Di kalangan orang Melayu jangan dibiarkan berkembang. Dunia Melayu jangan biarkan dia berkembang. Kalau tidak nanti tak ada time dah nak buat tamadun ni. Habis umur kita dengan kelahi saja. Tengok di tempat-tempat di mana ini berkembang. Kita boleh tengok sebagai pengajaran di Asia Tengah, Asia Barat, di Afrika. Saya dapat maklumat daripada Prof. Musaddiq Milasih waktu dia jadi duta. Kemoja pun mula jadi dah. Jelas bahawa ajaran Muhammad Abdul Wahab pada beberapa perkara asasi dari segi akidah, syariat, akhlak, ajaran rohani tidak mengikut ajaran ahli sunnah wal jamaah. Pemahaman tauhidnya tidak mengikut arus berdana ahli sunnah, dengan pembahagian tauhid kepada tiga yang membawa kepada menyamakan orang Islam dengan berjemaah berhala, dan hukumnya berikutnya huraian tentang syahadah, sikapnya tentang aliran Imam Sya'ri dengan terang-terang, konsepnya tentang taklid dan bid'ah, termasuk menganggap ilmu kalam bid'ah yang sesat atau kufur, sikapnya yang negatif terhadap ulul amri sebagaimana jelas berhubungan khilafah Uthmaniyah, sikapnya menjadi mazhab empat sebagai sesuatu yang negatif, peringanan ijma' demikian seterusnya, memberi pendekatan dan kedudukannya berlainan sama sekali daripada ahli sunnah. Sudah tentu ini bercanggah sekali dengan apa yang menjadi pegangan di negara ini. Sayangnya golongan ini sedang mencadangkan bahawa mereka adalah ahli sunnah yang sebenar, dengan lain tidak ahli sunnah. Mereka adalah saudara-saudara kita yang membid'ahkan kita, kadang-kadang mengkafirkan kita. Cara berfikir dan sikap sedemikian perlu jangan dibiarkan berkembang di kalangan muslim di Malaysia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Mawardi dalam Ahkam Sultaniyah. Oleh amri negeri ini bertanggungjawab untuk menjaga supaya ajaran dan amalan ahli sunnah wal jamaah disemarakkan atas dasar asal dan tidak terganggu. Saya ambil faham maksudnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.